berbaloi-baloi. Ingat, tiada ketibas lagi. Anda mahu kelihatan rugged dan maskulin sebab musim panas kalau tak bawa kipas, contoh ni kipas yang boleh pegang, bila pakai tu memang sejuk tapi segan sebab dia orang perempuan sesuai kot, orang lelaki dia segan sikit, dia macam nampak less maskulin. Mana-mana contoh ini yang kipas yang aku ada, pakai ni gantung, alamak nampak selek sikit lah, kita lelaki kan malu lah. Tetapi ini satu barang kipas yang berbentuk taktikal, ditambah pula dengan color yang orang kata apa, army green. Jadi kita lelaki, selaku lelaki macam aku ni, jadi tak malu lah nak pakai pakai kipas yang macam ni. Tengok aku pakai simple as that, macam ni je pakai, tak nampak lah janggal sangat. Betul tak? So kipas yang bertengok tadi kan, daripada brand Orache, yang ni Syah pakai USB Type-C. Lepas tu dia ada LED punya screen. Speed pula ada 6 speed, 5 speed. Bunyi tu boleh tahan lah. Ada stop. Lagi selain daripada tu dia ada lampu pula nak on macam ni. Hold selama 5 saat dia akan menyala. Hold lagi 5 saat dia akan tukar mode. Mode blinking macam ni. Lepas tu nak padam dia, hold lagi 5 saat. Okey, dah hold 5 saat. Okey, dah settle. Dia ada USB Type A pula. Apa macam USB Type A ni? Dia juga boleh bertindak sebagai kita punya power bank. Tengok dia punya bateri kapasiti ni sebanyak 10,000 mAh. Ni model WF10 Orache game. Kipas dia jenis turbine macam ni. Memang laju lah, memang puas hati dia punya ni. Harga apa boleh tengok lah dekat beg kuning, berbaloi-baloi. Ingat, tiada ketibas lagi.